Tapi kita bukanlah nak menormalkan OKU ini, tidak. Tapi kita nak optimumkan sebenarnya. Selamat kembali ke podcast edisi khas Bicara Prihatin yang bertajuk Dari Bilik Darjah ke Dewan Kuliah Inspirasi Pelajar Autism. Ada pendapat doktor, adakah sistem pendidikan di Malaysia perlu diperkukuhkan? Jika ya, dari sudut apakah yang perlu diperkukuhkan? Silakan. Tadi saya dah ulas sedikit lah berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan. Kita dah ada program pendidikan inklusif, dan kita pun dah ada juga bagaimana untuk kemahiran di sekolah, dan aspek yang seterusnya tadi saya ulas. Yang ketiga, the post school transition ke the post school, tu benda yang ni. Kalau kita lihat dalam pelaksanaan atau memberikan perkhidmatan kepada OKU, saya rasa Prof dah sebut banyak kali pelibatan multidisiplin. Yang tu saya rasa kurang, yang saya rasa perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan konteks pembinaan RPI itu, saya rasa Anwar pun belajar buat RPI. Pendekatan ni perlu bersifat multidisiplin, bukan cikgu dan parent saja. Bagaimana kita dapatkan laporan-laporan yang daripada speech therapist ke, ataupun mungkin kita tak tahu seseorang murid ni dia ada servis, dia dapatkan servis lain sebab contoh macam kami di Mama Autism, murid yang datang program petang untuk ruang vocational, sebenarnya pagi mereka ke sekolah. Jadi kita akan melihat kesinambungan apa yang dia belajar di sekolah supaya apabila dia datang di makmal pelajaran autism, dia synchronize. Sebab apa? Kita tak nak saya yakin semua institusi yang sekolahnya, yang NGO dan sebagainya, semua nak buat yang terbaik, semua nak jadi champion. Tapi sinergi itu tidak digabungkan bersama. Itu jurang yang saya lihat perlu diperkasakan. Masing-masing ada harapan masing-masing, tetapi akhirnya kita nak bagi kepada siapa sebenarnya? Kita nak bagi kepada murid kita, pelajar kita. Jadi the synergy of multidisciplinary ni perlu lagi bagi keluasan ataupun kebebasan kepada sekolah melalui pentadbir, guru perlukan dan pendidikan khas ataupun guru-guru, even Wak-Ima, pembantu pengurusan murid, faham bagaimana keperluan multidisciplinary ni. Mereka tahu perlu ada OT dan sebagainya, okey. Tapi sekarang ni banyaknya dia gerak secara sendirian. Parents dapatkan khidmat terapis di luar. Kalau di Lembah Kelang ataupun kawasan-kawasan yang urban ni, yes, betul. Tapi kalau di kawasan rural yang sedikit di kampung atau pedalaman, macam mana pula? Jadi dia tertinggi, sedangkan the best practice tu dah ada. Tapi kawasan-kawasan ni mungkin tertinggi dari segi bagaimana multidisciplinary ni perlu diperkasakan supaya akhirnya lepas sekolah kita bukan nak orang kata, saya tak naklah guna perkataan yang mungkin nampak rude, tapi kita bukanlah nak menormalkan OKU ini, tidak. Tapi kita nak optimumkan sebenarnya. Perkataan yang sebenarnya saya nak menyokong perkembangan. Yes, kita nak optimumkan kefungsian mereka ni meliputi domain-domain dari segi intelek, social, emotion dan sebagainya. So akhirnya kita dapat optimumkan kefungsian mereka. Jadi saya rasa kalau nak ulas jurang itu yang mungkin perlu lagi dilihat. Sebab bila kita lihat sebab fasa ni berbeza. Bila dia pra ataupun peringkat awal kanak-kanak, keperluan dia lain, mau tu intervensi. Kan? Tadi pun Prof ada sebut, kita kalau boleh nak bagi pelajar-pelajar ataupun murid autism ni duduki SPM. Okay? Jadi bila masuk ke sekolah rendah dan bila masuk ke sekolah menengah, keperluan ni dah berbeza. More to akademik kalau kita nak pastikan mereka ni mendapat peluang untuk menduduki SPM supaya mereka boleh sambung diploma ke ataupun form 6. Kita tahu baru-baru ni pun keputusan STPM kalau penonton ada lihat, di-highlightkan tak silap saya di Kelantan, pelajar Cemerlang STPM salah seorangnya adalah autism. Jadi ada, tapi kalau boleh kita nak ramai lagi supaya mereka ni ada peluang dia habis STPM, mereka boleh ke universiti awam ataupun universiti swasta untuk menyambung pelajaran
dan mungkin boleh sampai ke peringkat PhD. Ni kalau saya semasa saya bersama dengan Olga Tennyson di Melbourne, saya bersama dengan researcher yang dalam kalangan mereka itu adalah autism. Dah ada PhD, jadi penyelidik. Jadi situasi itu mereka dah maju ke depan. Jadi kalau boleh kita nak di Malaysia pun macam tu juga. Jadi itu supaya, tapi bermula daripada peringkat awal kanak-kanak, slowly, sebab dia progress transition ni satu persatu. Dia tak boleh fix semua sekali serta, sebab keperluan berbeza-beza. Itu antara jurang saya lihat bahawa keperluan untuk kita tingkatkan dari segi kemudahan pendidikan pada golongan autism. Terima kasih kepada Dr. di atas penerangan berkaitan dengan untuk melaksanakan supaya sistem pendidikan diperkukuhkan.